angkat takut. Ada orang telefon. Hai. Kenapa ni Angkatlah. Dapat pun. Halo. Hai adinda. Ya ke kanda? Ada di mana? Di rumah bonda. Lama sudah kita tak bersua. Rindu ke? Kanda lupa ya? Lupa apa? Kes kita. Kes apa? Kanda ada WhatsApp dengan janda Ya yang Allah. hujung kampung sana. Tak adalah sayang. Wahai adinda. Ya ke kanda? Nak tahu cerita? Cerita apa? Kanda ini orang yang setia. Ya je. Ya adinda. Tak percaya? Ya adinda. Ya je kanda. Kanda hanya nak tolong pamat saja. Nak eja si janda muda. Baiknya hati. Memanglah kanda baik. Gaya orang bersengketa, lupakan kisah janda. Aku maaf dipinta, mengetuk pada sedia. Renang loreng pun ada. Hey, mari kanda, mari makan bersama. Di mana Di rumah dinda. raya-raya menyambut hari raya. Kita pulang ke desa, bertemu sanak saudara meriahnya. Raya-raya, jangan lupa duit raya. Yang telah tersedia 50 pun ada. Di mana? Di poket kanda. Itu je lah kanda adik sayang. Takkan ada RM50 je kanda. Itu je ada. Itu je ada. Itu je? Ya. Bajet sama tahun lepas. Yalah, dia ni. Dalam gaya orang bersengketa, lupakan kisah janda. Apa maaf dipinta, mengetuk pada sedia. Renang loreng pun ada. Hey, mari kanda, mari makan bersama. Di mana Di rumah dinda. raya-raya menyambut hari raya. Kita pulang ke desa, bertemu sanak saudara meriahnya. Raya-raya, jangan lupa duit raya. Yang telah tersedia 50 pun ada. Di mana? Poket kanda. Oh, seronok betul nyanyi Barang-barang dah siap? Dah. Raya-raya, kita berhari raya. Bermaafan dipinta, bersama keluarga tercinta. Di desa hari raya, jangan lupa sahabat kita. Cina India pun ada, dan lain-lain bangsa. Nak raya bersama kita.